Hari ni kau-kau tu. Mana ketua. Tapi jangan bermusuhan. Ini dia minat dia suka untuk kau ni. Kesejaan. Naik towing lah guys. Event panas sangat sampai polis datang. Sampai ada polis dah. Polis dah block sini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita berada di event ni. So hari ni kita berada di Fitri Man Cave. Ada satu benda baru untuk tunjuk korang. Pak Fitri dah ada penutup langsir ni. Untuk apa dia tak penutup ni? Untuk supaya bila korang nak buat anti-rust dengan dorang ni kan, dia punya habuk-habuk tu tak masuklah tempat cucian dekat sini. Tempat yang aku berada sekarang ni, tempat cucian ni, dia takkan ada dalam tempat cucian ni. Covered, dah tutup. Aku tak tahu dia dah buat ke belum. Oh ni dah buat. Belum. Oh dah sikit dah buat. So kalau korang nak buat anti-rust undercarriage kereta korang, hantar ke Fitri Man Cave area Kajang. Okay, harga insyaAllah berpatutan. Apa-apa dering-dering Fitri Man Cave. Right, jom kita sambung tengok event kat luar. Event kat luar tengah havoc. Jom. Hari ni kau-kau tu. Aduh Hari ni kita ada Tifu Acik yang buat video ni. So hari ni turn out betah ramai kak. Dari ujung ke ujung. Dia geng Nantingness. Ada point bank game boleh ya? Bila kereta Acik nak point bank? InsyaAllah tahun depan. InsyaAllah tahun depan. Dia punya pak. Tak pakai enjin. Tak pakai enjin, pakai apa? Slipper? Pakai zipper. Mantap lah. Geng Nantingness saja. Inilah tempat kita orang shoot Christmas light. Oh lawa dah Cik. Line up hari ni agak ramai macam kereta kan. Sampai ke ujung ni sorry lah gelap kan korang tak nampak, tapi adalah sikit reflection tu kan. Korang nampak belah sana dia pasang lagu. So aku tak nak copyright. So kita kena cari tempat yang sunyi sikit untuk bercakap. Jadi kita zen. Banyak dengan kita sangat. Saya suka dengan banyak kereta Proton ni. Saya suka dengan biadab pada. Ni kan nakal kan. Ni kawan-kawan nakal kan. Oh kali ni dah lah. Oh Lagi lah guys. Jom kita tengok siapakah dia. Ada ni geng nakal. Semua ni geng-geng nakal lah. Assalamualaikum. Mana ketua. Betul tombak. Mana Ketua MC. Ya. Itulah memburu sangat. Kau dengar aku cakap kau memburu sangat ni. Ya kan kereta dah rosak. Rosak apa? Voice pecah. Cerita mat. Kali kedua. Respon cerita. Apa-apa kau cari dia. Jangan cari aku. Dia yang bagi tahu semua rasa kau. Tadi tu semua geng-geng nakal. Okay, Carl, if you watching this, Carl, kan saya dah tegur. Jangan lower sangat. Kan dah rosak. Tak dapat datang dah hari ni. Tak apa Carl, get well soon Carl get well soon. Aku nak advice satu lah. Dalam car culture, cuit tu biasa. Tapi janganlah buat musuh. Kita sama-sama minat benda sama-sama je. Macam aku cakap, kita minat benda sama. So, jangan bermusuh. Kita semua kawan-kawan je. Kalau tak cuit-cuit sikit pun biasa lah. Tapi jangan bermusuh lah, tu je. Sampai dalam sana. Geng-geng aku semua aku tak tahu kat mana. Ada yang tak datang kot. So, tapi tak apa lah. The thing is, aku kena datang. Okay, nama aku kat situ, aku kena datang. Small chat bang. Betul sikit. Arena ni kalau tak payung, rugi. Yo, ada lampu Kau check dia punya steering dengan pedal ni.
Kalang kat oi, dari sini aku nampak tu. Dalam. Ada stiker dalam kan? Ada lagi jajan dia. Ini dia minat dia suka untuk kau ni. Kau spek sekarang jaga kau macam tu. Yang ni beli kat ni memang ada lah. Respect. Oh memang untuk diorang buat untuk yang kurang upaya punya. OKU spec. So saya punya dah full spec lah. OKU spec ni dia ada crane, dia ada seat dengan dia ada pedal untuk minyak apa semua. Oh. Kita berbincang lah Alif. Pedal minyak dia unik. Ada minat dah? Unik. Baiknya. Memang rare punya. Sekarang. Okey, aku pergi luar. Belanja. Belanja sikit ni. Belanja sikit Alif. Lip, sikit je Lip, jangan banyak Lip. Sikit je. Aku nak sikit je. Lip, sangat Lip. Kita sampai kajang. Bunyi boleh dengar ni. Sampai kajang utama. Aku jumpa kereta. Nama? Adam. Asal mana? Asal Sarawak. Ini kereta apa? Ini ada Paso Sete. Paso Sete. Model Admiration. Oh, Admiration. abang buat spek untuk KU lah. Yes. Gila lah guys. Dua macam Azhar. Ini, weh, ada setengah. Oh, so tiga boleh buat tiga depan kalau nak. Tiga belakang. Tengok, aku tengok ni, Lego ni. Dia yang paling best guys hari ni. Tengok style dia bawa ni. Style OKU. So dia style OKU. Lagu dia best. Speaker dia best. Guys, so dia pakai Esas kereta ni dia pakai Esas. Tu ada. Nampak? Dia pakai Esas. Dia paling best kan aku suka tengok ni. Korang mesti kenal Anik siapa kan? Anik kan kawan aku yang OKU Toyota Crossy kan. Aku pernah duduk dalam kereta dia. Similar to this tapi something else lah. This is something else. Tengok cara dia buat. Yang ni memang asal daripada Memang Jepun. asal daripada Japan, memang khas untuk Paso Sete. Memang daripada Japan guys. Barang katalog. Tengok. Oh tengok Alpine. I'm speechless. Jarang aku tengok kereta yang modi even untuk KU. Guys, ni manual book dia, Paso Sete. Tapi dia nampak macam Alza bang. Memang Azhar. Memang Alza. Memang Alza. Oh, memang Alza. Dia dah heavily mod lah kereta ni. Cuma aku nak tunjuk korang is what tau. Tempat minyak dia. Ni brake and minyak Yes. Ini signal. Ini signal. Signal kiri. Belak kanan. Guys, signal lah guys. Signal ni. Ni pun ada Push, ada horn. So kalau tarik minyak. Ya. Tarik brake. Oh, tarik minyak, tolak brake. Signal ada, horn ada. Semua memang pakai tangan je kan. Ni pedal minyak ni memang function juga. Function juga Oh, guys, this is something rare guys. So kita berpeluang untuk tengok kereta ni. Yang dia angkat kerusi belakang tu function ke? Itu crane. Yes, function. Boleh kita tengok? Guys, benda yang aku nak korang tengok is this. Okay, korang kena tengok ni. Okay, of course ada Exhaust semua, speaker system semua. Tapi this, kau tak pernah tengok kan benda ni. Aku cakap kau tak pernah tengok benda ni. So ni kalau untuk orang nak simpan wheelchair sendiri. Pak guys, berapa berat dia boleh angkat bang? Memang berat dah. Memang Saya berat. tak pasti Tak berapa berat. pasti So, lah. kat sini dia ada tulis berapa berat, berapa kilo dekat sini. Kita ada kat sini manual dia. Tapi Japan lah. manual ada tapi in Japan lah. So kau nak turun kan? Nak turun kan? Turun kan? Oh, dulu ada buttons tu. Ya, ada button. See guys. Nampak macam Azan. Tapi memang style lah. This is something new aku jumpa. Thank you jumpa. Right. Boleh bagi ni. Boleh. Okay, gunpoint 130 Shelbyville, covered coast train. Ketiga transit on track 2. Okay, we'll be on the coast train. Kubur belakang. Kubur belakang. Kubur belakang. Mana kubur. Dia ada spek, ada Mustang, ada Pada ada Dia tengah buat anti-ras. Komen sikit. Yang senyap dia bising. Okay, sekarang ni yang datang mimpi malam ni, kau betul sini Jan.
game babe. Relax kot. Tu kita siapa tu? 194 racing tu. Relax kot. Santai Wah sikit. seru 194 racing babe datang. Santai sikit kot. Boleh santai sikit kot. Kau yang tahu dia mari. Ah. Tapi tak apa, kita bagi dia open. Saya pun ada wakil, tapi wakil saya datang lambat. Macam mana Dia daripada event ni. Mugila. Walalang guys, jom kita tengok sikit guys. Apa kat sana guys? Jom kita tengok apa kat sana guys. Jom. Alamak guys, ada kereta racing datang guys. Naik towing guys. Ni kau nak buat apa ni guys? Tangkap dia officer. Tangkap dia officer. Apa dia sana? Kalau ada saman tu, bukti. Event panas sangat sampai polis datang. So sekarang kita tak tahu nak buat apa. Ni semua salah Alec. Kau punca. Kau yang starting semua ni. Fikir kau menyebarkan semua. Sikit je aku bagi tadi. Tak ada Alec. Apa lah macam mana? Kita hold sekejap. Balik lah. Balik lah. Balik. Lepas tu nanti pukul 1 datang balik. Info terkini. Event terlalu panas sangat sampai keluar ni. Sampai ada polis dah. Polis dah block sini satu, yang kat sana satu. So kita tengoklah apa yang tadi. Aku pun tak tahu kita kat dalam. Kan? Oi, dah awak datang. Parking. Cuba lah. Pack sikit. Standby sebab kita akan bagi hadiah dalam pukul 12 lagi. So juri pun dah round. So santai lah bro. So jangan ada port and bang, jangan revving, jangan ada bunyi. Steady. The verdict is okay, port and bang kita cancel lah. So sekarang ni kita buat auto show je. Sampai lah. Sepatutnya namanya Port and Bank ni, tapi dia baru lepas habis event Mugila. Hei! Mister? Macam? Parking mana? Stop pack bro. Sampai parking lah tepi jalan. Tak ada nak kawat. Apa? Haji lepak-lepak cukup lah. Try lah cari kat belah ni kalau ada. Mana lain? Aku tak nampak diorang lah. Try cari dulu. Hei! Kau tahu, hang tahu ada polis dia datang ni. Dia tutup jalan lah. Dia tutup, dia minta satu je. Port and bang sangat. So sekarang ni ada event auto show tu je. Putra pun baru sampai. Tapi aku appreciate kau datang dari jauh. Tapi malangnya Port and bang tak dapat nak buat. Tapi saya cek parking dulu. I see you lagi. Putra pun ada kat depan. Kata-kata sikit. Kata-kata jangan main boy and bang. Saya tak tahu. Saya sampai tu tengok dalam waist ada polis. Kata-kata acap. Jangan main Port and bang. Main api. Nabi. Main Nabi boleh? Ada? Tak tahu, tak ada. Saya ada. Yalah, you tak ada. Event ni tak boleh. Oh, event tak boleh Janji jumpa Jemi. Ya, yang penting kawan. Yang penting jumpa aku. Acak. Rindu acak-acak lama tak jumpa kan. Okey. Bosan lah tak ada boy and bang. Kalian berapa? Kalian berapa dalam belakang ni? Shit man. So event dah habis. Okay. Ini semua salah dia. Aku cek dia. Entah yang betul salah apa. Saya bola baik tau. Ha? Tak baik. Oh, tak baik. Okay. So event dah habis. Malangnya Port and Bang tak dapat teruskan. So kita buatkan auto show. Ada dah menang, dah bagi hadiah semua. So now event habis. Dah kita balik sampai sini je. Okay guys. Sorry agak panjang kan. Itu salah dia.